Bintang-bintang dan pepohonan, kedua bersujud padanya. Masih ku kagum tentang langit, kokoh dan tinggi tak berdiam. Siapakah aku sebenarnya? Hanya atom yang kecil besar sombongnya. Sampai di masa ini ku masih mencari tentang arti dunia yang ramai dan sunyi. Bantu aku berjalan menuju cahaya, lalu aku berjanji menjadi yang baik. Semua kau cipta berpasangan, sebab hanya engkau yang satu. Seluruh bima sakti sujud, tak ada satu pun yang luput. Siapakah aku sebenarnya? Hanya atom yang kecil besar sombongnya. Sampai di masa ini ku masih mencari tentang arti dunia yang ramai dan sunyi. Bantu aku berjalan menuju cahaya, lalu aku berjanji menjadi yang baik. Baru aku mengerti, ternyata bahagia bukan perkara nanti, tetapi sekarang. Harta paling berharga bukanlah materi, tetapi tentang waktu tak bisa ku tahan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kami akan membentangkan tentang penghayatan apresiasi estetika dalam lagu Iqra oleh Rahim Laude. Lagu ini membawa tema refleksi diri, hubungan manusia dengan Tuhan serta pencarian makna dalam kehidupan. Secara ringkas, apresiasi estetika merujuk kepada cara kita memahami, merasai dan menghargai keindahan dalam suatu karya seni. Maksudnya, kita bukan sekadar mendengar, tetapi kita cuba menghayati maksud, merasai emosi dan kaitkan dengan pengalaman diri. Dalam lagu ini, nilai estetika dapat dilihat melalui unsur alam, emosi dan spiritual. Melalui ketiga-tiga unsur ini, lagu ini berjaya memberi kesan yang mendalam kepada pendengar. Seterusnya, saya akan menghuraikan setiap rakaat lirik secara terperinci. Baik, kita mulakan dengan rakaat yang pertama. Bintang-bintang dan pepohonan, kedua bersujud padanya. Masih ku kagum tentang langit, kokoh dan tinggi tak bertiang. Siapakah aku sebenarnya? Dalam rakaat ini, penyanyi menggunakan unsur alam seperti bintang, pepohonan dan langit untuk menggambarkan kebesaran ciptaan Tuhan. Dari segi maksud, rakaat ini menunjukkan rasa kagum manusia terhadap alam semesta yang sangat luas dan sempurna. Dari sudut estetika, ini dikenali sebagai estetika alam.
di mana keindahan alam mencipta gambaran visual yang kuat dalam minda pendengar. Selain itu, terdapat juga unsur personifikasi dalam ayat bersujud, di mana alam digambarkan seperti manusia yang tunduk kepada Tuhan. Cara untuk menghargai rangkap ini ialah dengan membayangkan suasana alam tersebut. Apabila kita bayangkan langit yang luas dan penuh dengan bintang, kita akan rasa tenang dan pada masa yang sama, rasa kecil sebagai manusia. Akhir sekali, lirik "Siapakah Aku Sebenarnya" membawa kita kepada refleksi diri. Ia menunjukkan bahawa selepas melihat kebesaran alam, manusia mula mempersoalkan kedudukan dirinya. Seterusnya, kita lihat kepada rangkap kedua. Hanya atom yang kecil besar sombongnya. Sampai di masa ini, ku masih mencari tentang arti dunia yang ramai dan sunyi. Bantu aku berjalan menuju cahaya, lalu aku berjanji menjadi yang baik. Dalam rangkap ini, penyanyi menggambarkan manusia sebagai atom yang sangat kecil. Namun, manusia masih mempunyai sifat sombong. Dari segi maksud, rangkap ini menunjukkan konflik dalam diri manusia, iaitu antara kelemahan dan ego. Dari sudut estetika, terdapat unsur kontras, iaitu perbezaan antara kecil dan sombong. Ini memberi kesan emosi yang kuat kepada pendengar, terutamanya rasa insaf. Frasa ramai dan sunyi pula merupakan paradoks yang menggambarkan keadaan manusia yang hidup dalam kesibukan tetapi masih merasa kosong. Cara untuk menghargai rangkap ini ialah dengan mengaitkannya dengan pengalaman diri sendiri. Kita semua pernah merasa seperti ini, iaitu mencari makna hidup dan kadang-kadang rasa sunyi walaupun dikelilingi ramai orang. Seterusnya, menuju cahaya melambangkan harapan dan petunjuk. Ini merupakan simbolisme di mana cahaya membawa maksud arah yang betul dalam kehidupan. Lirik berjanji menjadi yang baik pula menunjukkan keinginan untuk berubah yang memberi nilai estetika dari segi emosi, keinsafan dan harapan. Seterusnya, kita melihat rangkap ketiga dan keempat. Semua kau cipta berpasangan sebab hanya engkau yang satu. Seluruh bima sakti sujud, tak ada satu pun yang luput. Siapakah aku sebenarnya? Dalam rangkap ini, penyanyi menekankan konsep keseimbangan dalam ciptaan, di mana semua mempunyai pasangan kecuali Tuhan. Dari sudut estetika, ini menunjukkan estetika spiritual yang menekankan hubungan manusia dengan Tuhan. Penggunaan bima sakti pula menggambarkan keluasan alam semesta. Ini memberi kesan kosmik estetik di mana pendengar dibawa untuk membayangkan skala alam yang sangat besar. Cara untuk menghargai rangkap ini ialah dengan membayangkan keluasan alam tersebut dan menyedari betapa kecilnya manusia. Pengulangan "Siapakah Aku Sebenarnya" menunjukkan bahawa persoalan tentang diri masih berterusan. Seterusnya, rangkap terakhir. Biar aku mengerti, ternyata bahagia bukan perkara nanti, tetapi sekarang. Harta paling berharga bukanlah menteri, tetapi tentang waktu tak bisa ku tahan. Dalam rangkap ini, penyanyi mencapai satu kesedaran tentang kehidupan. Dari segi maksud, kebahagiaan tidak perlu ditunggu dan masa adalah sesuatu yang paling berharga. Dari sudut estetika, nilai terletak pada kesedaran mesej yang sangat mendalam yang memberi kesan emosi kepada pendengar. Cara untuk menghargai rangkap ini ialah dengan membuat refleksi diri, terutamanya dalam cara kita menggunakan masa dan menghargai kehidupan. Sebagai kesimpulan, lagu Iqra merupakan satu karya yang mempunyai nilai estetika yang tinggi kerana ia menggabungkan unsur alam, emosi dan spiritual dalam satu penyampaian yang bermakna. Melalui penghayatan setiap rangkap lirik, kita dapat memahami bahawa lagu ini bukan sekadar untuk didengar, tetapi untuk difahami, dirasai dan dijadikan refleksi dalam kehidupan. Itu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih.